Assalamualaikum semuanya. Nama saya Uzumaki Kazuto. Hari ni saya tak main game. Hari ni saya nak buat tier list ranking semua Henshin ataupun Rise Sequence Ultraman yang ada dalam series Ultraman. Henshin Sequence ni ialah scene kebangkitan Ultraman selepas dia bertukar, yang itulah macam Ultraman tu angkat sebelah tangan dia orang masa dia orang bertukar tu. Bagi fans Ultraman mesti korang tahu apa tu Henshin ataupun Rise Sequence. Kali ni saya nak ranking semuanya dari Ultraman yang pertama hingga Ultraman Arc. Okey, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan Ultraman yang pertama, iaitu Shodai Urutoraman, ataupun saya panggil dia Ultraman yang mula-mula. Okey, Rise Sequence dia sebenarnya bagus je, tapi nak buat macam mana? Tahun 1966 masih lagi nampak buruk lah. Jadi saya letaknya di not bad. Sebabnya kalau tak ada dia, maaf tadi ada sedikit gangguan. Okey, sambung tadi. Sebab kalau tak ada Ultraman yang pertama ni, Ultraman lain pun tak akan ada Henshin Sequence dia. Jadi saya letak Ultraman yang pertama ni di rank A, iaitu not bad. Oh ya, itulah saya tu juga rank Rise Sequence ni berdasarkan bukan dari segi visual je, tapi dari segi tu juga side effect Henshin Ultraman tersebut. Okey, seterusnya Ultra 7 punya Henshin Sequence. Henshin Sequence dia okey je, cumanya dia itulah lepas si Morobashi Dan tu Henshin, dia berdiri macam tu je, tak angkat tangan pun. Lepas tu dia akan angkat rendah macam tu je. Tapi saya masih lagi boleh, itulah terima. Saya letaknya di B, boleh lah. Okey, seterusnya ni Ultraman favourite saya di Showa, iaitu Ultraman Jet. Jet ni sequence dia bagus, tapi saya itulah letak B je lah. Sebabnya saya ada lagi Ultraman yang lebih layak dapat rank A dengan S daripada Ultraman Jet ni. Seterusnya sequence-nya Ultraman S. S ni sequence dia tu kan, dia berpusing-pusing dulu baru dia membesar. Saya tak kena sangat lah, tapi saya tetap letak di C, biasa je. Sebab memang pun bagi saya sequence Ultraman S ni biasa je lah, tak tu sangat. Okey, seterusnya Ultraman Taro. Taro ni sequence dia bagus, tambah lagi dengan dia punya side effect dia Henshin tu. Saya suka. Jadi saya letaknya Henshin Sequence Ultraman Taro ni di B, boleh lah. Kalau yang Ultraman yang pertama Jet dengan S ni punya side effect Henshin dia tu sama je, lebih kurang sama je. Okey, seterusnya Ultraman Leo. Saya letaknya di C je lah, biasa je. Sebab saya tak kena sangat lah dia, saya tak minat sangat dia punya Henshin Sequence dia tu. Tapi bukan bermakna dia teruk tu Henshin Sequence Ultraman Leo tu buruk. Okey,
Seterusnya Ultraman Genius. Maaflah ya, okey. Maaflah, saya Ultraman Genius dari cerita The Ultraman tahun 1979 ni. Saya letaknya di sini, bukan Ultraman ni, sebab dia punya Henshin sequence dia macam dandut pula, macam nak menari dandut. Jadi saya letaknya di bukan Ultraman ni. Okey, seterusnya Ultraman 80. 80 ni saya letaknya di C je lah. Sebabnya kenapa? Sebab saya jujur lah, saya lebih suka Rise Sequence Ultraman 80 yang kedua. Kalau bukan sebab yang kedua tu, saya memang dah letak di D, bukan Ultraman ni. Sebabnya yang saya tak minat sangat Rise Sequence Ultraman 80 yang pertama ni. Okey, seterusnya Ultrawoman Yulian. Saya letak di sini D, bukan Ultraman ni, sebab dia tak ada Rise Sequence. Okey, seterusnya Ultraman Scott, Ultrawoman Beth dan Ultraman Chuck, iaitu trio Ultraman USA dari cerita Ultraman The Adventure Begins. Saya letaknya di sini je lah, D, bukan Ultraman ni. Saya tak minat sangat lah Rise Sequence ni orang, sebab tak macam Ultraman pada umumnya. Tak macam Ultraman pada umumnya. Seterusnya Ultraman Great. Great ni saya letaknya di sini dah, C, biasa je. Sebab apa? Sebabnya Ultraman Great ni ialah Ultraman pertama yang dia punya Rise Sequence dia tu guna kamera betul-betul, ataupun itulah dia dia orang rakam betul-betul. Itulah, ataupun dia Rise Sequence Ultraman Great ni dia betul-betul live action lah. Dia tak macam Rise Sequence Ultraman sebelum ni, cuma 2D, ataupun cuma guna lukisan, cuma guna tu je, lukisan yang kaku. Dia tak guna lukisan yang kaku macam Ultraman Leo, Ultraman Taro. Okey, seterusnya Ultraman Powered. Powered pun sama, saya letak di C, biasa je. Sebenarnya kalau fikir balik, saya letaknya green di sini lah, B. Okey, seterusnya Ultraman Z. Z ni dia ada dua Rise Sequence dia, di movie pertama dia dan movie kedua dia. Saya suka yang movie kedua dia lagi, jadi saya letaknya di B. Boleh lah. Okey, seterusnya Ultraman 3. 3 saya suka sangat lah Rise Sequence dia. Jadi saya letak Rise Sequence Ultraman 3 di S. Mantap, cantik dia punya Rise Sequence dia. Henshin sound effect dia pun sedap, bagus sangat, memang hebat lah. Lepas tu Ultraman Dyna, my favourite Ultraman ni, Ultraman favourite saya. Okey, Dyna saya sama jugalah, saya letaknya di S. Cantik gila dia punya Rise Sequence dia, visual dia bagus, sound effect dia pun cantik, sedap. Jadi memang layak dapat S. Seterusnya Ultraman Gaia. Gaia ni cuma gaya yang V1 je, gaya yang version 1. Tapi tak apalah, saya letaknya di A. Not bad, bagus lah. Kalau ni gaya V2, saya letaknya di S dah. Okey, seterusnya Ultraman Agul. Agul Rise Sequence ni saya letak sama juga dengan Gaia. Saya letak sama dengan Gaia, iaitu A. Not bad. Sebabnya Ultraman Agul ni dia punya Rise Sequence dia angkat dua-dua tangan. Memang tu bagus lah. Lepas tu dia punya sound effect Henshin dia bagus. Seterusnya Ultraman Nice. Nice saya letaknya sini je lah, bukan Ultraman ni, sebabnya dia cuma macam tu je, hamba dia punya Rise Sequence dia. Seterusnya Ultraman Neos.
saya letaknya di sini je lah, C biasa je. Sebab tak menarik sangat Rasikusnya Ultraman Neos ni bagi saya. Okay, seterusnya Ultraman Ultra 721, Ultra 721. Okay, maaf, ada sedikit gangguan tadi. Sorry. Okay, seterusnya Ultra 721. Saya letaknya di sini je lah. Sebab apa? Saya letak dia di bukan Ultraman ni. Sebabnya dia tak ada hashing sequence. Seterusnya Ultraman Cosmos, Ultraman yang paling suci. Cosmos ni saya letaknya di A, not bad. Sebab cantik dia punya visual Rasikus dia. Lepas tu side effect dia bagus. Lepas tu cara dia angkat tangan pun berbeza. Sebabnya Cosmos buka tangan dia, bukannya gegar tangan dia. Seterusnya Ultraman Justice, partnernya Cosmos. Maaf saya letaknya di sini. Sebabnya apa? Sebabnya dia tak ada rush sequence. Seterusnya Ultraman The Next ni saya letaknya di C, biasa je. Sebenarnya The Next ni ada rush sequence dia dalam movie Ultraman The Next, kalau korang tengok movie dia. Tapi itulah, kalau The Next ni tak ada rush sequence, saya memang letak dia di bukan Ultraman ni. Okay, seterusnya Ultraman Nexus saya letaknya di A, not bad. Dia punya visual bagus sangat lah, cantik. Sound effect dia sangat satisfying. Sedapnya. Okay, seterusnya maaflah saya penat juga ni. Okay, seterusnya Ultraman Max ni saya tak S, mantap. Sebabnya bagus, cantik. Lepas tu Ultraman Max ni ialah satu-satunya Ultraman yang tak angkat langsung tangan dia, yang berdiri je, tak angkat langsung tangan dia ketika rush sequence. Jadi saya letaknya di S, mantap. Seterusnya Ultraman Mebius ni saya suka. Dia punya rush sequence dia, sound effect dia cantik, kemas. Lepas tu Ultraman Mebius bergerak lagi dalam rush sequence dia. Jadi itulah saya letaknya di S, mantap. Ultraman Hikari ni saya tak kena sangat dia punya, saya tak minat sangat dia punya rush sequence dia, tapi masih lagi bagus. Saya letak jadi B, boleh lah. Seterusnya Ultraman Zero ni ada beberapa rush sequence, tapi saya cuma tu je lah, ambil yang saya cuma rush sequence Ultraman Zero ni saya sukanya yang versi Ultraman G punya. Jadi saya letaknya Zero di B, boleh lah. Sekarang ni kita dah masuk Ultraman New Generation Heisei Fasa 2. Itu Ultraman Ginga saya tak minat sangat dia punya rush sequence dia. Dia macam kaku, lepas tu dia berpusing-pusing. Jadi itu saya letaknya di C, biasa je. Sama dengan dia punya partner dia ni, Ultraman Victory, C juga, B biasa je, C biasa je. Ultraman X saya tak X ni apa ni? X saya letaknya di ranking B. Dia okey sikit daripada Ginga dengan Victory tadi. Seterusnya Ultraman Orb sini cuma ada form spesimen Zephyrian je. Tak apalah. Okay, Orb ni saya letaknya di ranking B, boleh lah, okey je. Seterusnya Ultraman G Primitive cuma G sajalah. G saya letaknya di B juga. Rosso
Saya maaflah, saya Rosso saya letak Ultraman Rosso saya letaknya di C. Sebabnya dia nampak macam hamba je. Lepas tu kembar dia pula iaitu Ultraman Blue. Saya letaknya di B. Sebab apa? Sebabnya Ultraman Blue ni biasanya kan Ultraman dia punya race sequence dia kan Ultraman dia biasanya kan Ultraman angkat tangan kanan dia kan. Kalau Ultraman Blue ni dia angkat tangan kiri dia. Ultraman Blue ni angkat tangan kiri dia. Jadi itulah sebab itulah saya letak dia di B, bolehlah. Seterusnya Ultra Woman Grigio. Maaflah saya letaknya di sini. Ni bukan Ultraman ni. Sebabnya dia tak ada race sequence. Taiga pula. Taiga saya letaknya di Taiga ni anak Taruh Ultraman Rewa pertama. Taiga Titus partner dia ni dengan Fuma. Partner dia juga. Letak di C. Biasa je. Sebab macam hamba je nampak. Okay, Z race dia cantik. Ni pun Z yang Alpha Age je. Tak apa saya letak di A, not bad. Cantik dia punya race nya. Dengan sci-fi bagus, okey je. Okey juga. Seterusnya Ultraman Trigger. Trigger saya letaknya di B. Dia cuba nak tiru. Trigger ni cuba nak tiru 3 tapi tak jadi. Seterusnya Ultraman Reboot. Reboot ni tak minat sangat lah sequence dia. Jadi saya letaklah di C. Seterusnya Decker. Decker ni saya letaknya di B jugalah. Sebabnya Decker ni dia pakai CGI. Kalau Decker ni dia orang buat lebih cantik lagi. Saya letak dah di A, not bad, ataupun S, mantap. Okay, seterusnya Ultraman Blazer. Okay, Blazer ni Ultraman favourite saya di Rewa. Blazer ni saya letaknya di A. Sebab dia punya race sequence dia angkat tangan kiri juga. Angkat tangan kiri juga macam Ultraman Blue. Lepas tu sound effect dia bagus, visual dia cantik. Jadi memang layaklah Blazer dapat rank ni A, not bad Blazer tu. Lepas tu yang terakhir Ultraman Arc. Arc ni cantik dia punya race sequence dia. Memang mantap lah. Memang nice. Jadi saya letaknya punya race sequence ni S, mantap. Jadi inilah dia tier list ranking semua race sequence Henshin Ultraman dari Ultraman yang pertama hingga Ultraman Arc. Kalau korang ada ranking korang sendiri, korang boleh drop ranking korang kat ruangan komen di bawah.